Bab kelebihan menghubungi rahim, yakni kelebihan menjalinkan hubungan kekeluargaan. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ansari bahawa ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang suatu amalan yang boleh memasukkan daku ke dalam syurga." Ini sanad satu lagi, tahwil sanad ada situ daripada Abi Ayyub juga, bahawa ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amalan yang boleh memasukkan saya atau yang akan memasukkan saya ke dalam syurga." Sahabat-sahabat berkata, orang ramai berkata, "Apalah dia ni?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Biarlah, apanya? Tentulah dia ada hajat." Biarlah, dia tanya, "Kenapanya?" "Kenapanya? Tentu dia ada hajat." "Arabun." Tentulah dia ada hajat. Itu satu. Satu lagi, tentu ada sesuatu hajat baginya. Tentu ada sesuatu hajat dia tu, yang dia tanya tu. Tentulah ada sesuatu hajatnya, hajat baginya. Begitu. Kalau tadi kita baca, kenapanya? Kenapa dengan dianya? Tentulah ada hajat dia. Nabi SAW bersabda, "Kau menyembah Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Engkau mendirikan sembahyang, engkau memberi zakat, dan engkau jalinkan perhubungan kekeluargaan." Lepaslah yang ditali unta dia. Lepaslah unta dia tu. Kata perawi, semacam dia berada di atas kenderaannya. Yang Nabi SAW ketika itu berada di atas kenderaannya. Bab ini kelebihan silaturrahim. Al-Ansari, ada seorang bertanya Rasulullah, "Ceritakanlah kepadaku tentang suatu amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga." Adalah riwayat yang lain, ada seorang lelaki dia kata, "Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang suatu amalan yang boleh atau akan memasukkan aku ke dalam syurga." Maka orang ramai pun kata, sahabat-sahabat ada lah, apalah dia ni? Apalah dia ni? Apalah tanya ni? Sebab apa? Sebab ketika tu Nabi SAW tengah nak naik unta dia. Dalam keadaan nampak gaduh lah kira-kiranya. Sepatutnya tunggulah dulu, mati banyak lagi masa lain, jangan buat lagu tu. Dia pergi pegang tali unta tu, pegang tali unta Nabi SAW, lalu tanya, berhenti. Jadi berhenti. Sahabat-sahabat ni kata, apalah dia ni? Apalah? Apa hal dia ni? Buat apa gini mo ni? Tak patut buat lagu ni. Kau jadi tak betul lagu mana ni? Mana sahabat-sahabat tak kenal lah. Sebab apa? Kadang tahu dah ke buat amalan-amalan yang baik itu semua akan masuk ke dalam syurga belaka. Pada hak tu lah tak payah tanya. Jadi sahabat-sahabat lama-lama ni dia terdidik molek dah. Tak suka tanya banyak. Faham molek Nabi SAW rakyat tu, faham molek. Tak ada benda lain. Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak tu pun masuk dalam syurga dah. Tanya apa lagi? Hak lain tu tentu dah lah. Semayang gapo tu duduk buat tu masuk. Itu semua masuk dalam syurga. Dia tak banyak soal. Tapi ada faedah juga, ada hak lagu-lagu ni. Dapat tahu. Hikmah ada lah hak lagu ni. Sebab tu kejadian Allah SWT buat ni orang tidak sama. Ada hak jenis lembut, ada hak jenis kasar, ada hak jenis main sindir-sindir, ada hak jenis direct, jenis kecil. Tapi ada hikmah belakang Allah SWT buat. Kalau kena tempat dia, memang molek. Maka Nabi SAW pun kata, "Arabun ma lahu." Ataupun, salah lagi, "Arabun ma lahu." Kenapanya? Tentu dia ada hajat. Satu lagi, tentu ada sesuatu hajat bagi dia tu yang dibiarkan dia lah. Biarlah. Lepas tu Nabi SAW pun kata, "Engkau menyembah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Kau mendirikan sembahyang, memberi zakat, dan engkau jalinkan perhubungan kekeluargaan. Saudara mara kamu tu kau jaga molek. Zarha." Lepaslah. Tak apa dah tu. Lepaslah tali tu. Maksudnya lepaslah unta tu. Zarha tu, lepaskan unta itu. Yang ni tali dia tu, lepaslah. Dah selesai dah. Tanyalah tu. Yang ni amalan-amalan ini boleh membawa seseorang itu ke dalam syurga. Kalau jaga molek ni boleh membawa seseorang itu ke dalam syurga. Kata perawi ni, seseolah dianya berada di atas kenderaan. Sebab itulah dia kata zarha. Mana lepaskan.